Mulai hari ini, saya nak simpan 20% daripada gaji saya dalam tabung kecemasan. Saya nak simpan duit untuk beli rumah. Saya nak mula dan konsisten melabur setiap bulan sebagai generasi labur. Apa tu generasi labur? Itulah generasi celik kewangan yang akan bina masa depan ke arah merdeka keuangan. Anda nak join generasi labur? Inilah masanya untuk anda kongsi impian merdeka keuangan anda, baru boleh join. Kongsikan makna merdeka keuangan anda melalui post atau story di media sosial atau komen di laman ASNB. Jangan lupa gunakan hashtag Kita Generasi Labur dalam caption, story atau komen anda. Korang boleh berpeluang menang RM150 unit amanah. Ayo bagi generasi labur, sama-sama kita capai impian merdeka keuangan. Saya nak simpan duit setiap bulan kerana saya nak belanja parents saya makan sedap-sedap. Saya nak pergi membeli belah tanpa risau duit tak cukup. Saya nak konsisten simpan duit, baru boleh beli kereta baru. Kita generasi labur. Kita generasi labur. Kita generasi labur.